Tentu. Saya akan menukar cerita asal kepada latar belakang di Malaysia menggunakan bahasa Malaysia Standard, tanpa membuang mana-mana kandungan asal. Saya telah membatalkan semua tempahan perjalanan ke Taiwan. Jika ini berlaku, industri pelancongan Taiwan pasti akan musnah. Gelak besar Chen Wei, Presiden sebuah agensi pelancongan gergasi China. Dia yakin rakyat Taiwan tidak akan mampu bertahan tanpa wang yang ditaburkan oleh mereka. Namun, seminggu kemudian, apa yang disaksikannya bukanlah kemusnahan, tetapi pemandangan resort pergunungan Taiwan yang penuh sesak dengan golongan elit Eropah dan Amerika Syarikat, mencatat perolehan tertinggi dalam sejarah. Chen Wei yang cemas dengan situasi tidak terduga ini, tergesa-gesa membuat panggilan telefon. Tetapi, jawapan daripada pemilik wanita di hujung talian adalah penolakan yang sangat tegas dan luar biasa. Mengapa pembatalan besar-besaran tempahan ini malah membawa kepada pemulihan Taiwan? Dan apakah nasib malang yang menanti presiden yang sombong ini? Mari kita selami kisahnya. Ketika musim luruh tiba, puncak-puncak pergunungan Cameron Highlands diselubungi warna merah keemasan, bersedia menyambut musim yang paling indah sepanjang tahun. Namun, berbeza dengan keindahan pemandangan itu, Dewan Lobi Puncak Rimba, sebuah resort pergunungan bersejarah, diselimuti suasana tegang. Tempat yang dahulunya dikenali dengan ketenangan sebagai kemewahan terbesar, telah berubah sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dengan kadar pertukaran ringgit Malaysia, RM yang stabil, peningkatan mendadak pelancong dari luar negara, yang dikenali sebagai gelombang pelancongan massa, telah melanda resort yang tenang ini. Pemilik muda, Puan Laila, hari itu juga sibuk menunduk dan memohon maaf di kaunter hadapan. Sekumpulan pelancong asing menduduki sofa di lobi, bercakap kuat di telefon sambil membuang sisa makanan ringan di merata tempat. Satu rombongan pelancong lain cuba berjalan terus dengan kasut melalui koridor panjang yang memerlukan tetamu menanggalkan kasut mereka. Walaupun notis telah ditulis dalam 3 bahasa, Melayu, Inggeris dan Mandarin, mereka seolah-olah tidak mengendahkannya. Pekerja resort, Encik Khairul, cuba sedaya upaya menggunakan isyarat tangan untuk menghentikan mereka, tetapi mereka bukan sahaja tidak menunjukkan rasa bersalah, malah menjerit marah. Setiap kali Laila melihat sepasang suami isteri warga tempatan, pelanggan tetap resort itu, mendaftar keluar dengan pandangan seperti melarikan diri, hatinya terasa sakit. Dahulu tempat ini lebih tenang. Sekarang, rasa seperti berada di luar negara, rungut mereka. Setiap kali mendengar keluhan itu, Laila diserang rasa takut, seolah-olah tradisi yang sepatutnya dilindungi sedang runtuh di bawah kakinya. Namun, dari sudut pandangan pengurusan, mereka adalah pelanggan penting. Merekalah yang menampung kewangan resort yang terjejas teruk semasa pandemik. Terperangkap dalam dilema ini, Laila terpaksa mengekalkan senyumannya dengan semangat yang tegang. Suatu petang, telefon pejabat berdering kuat. Melihat nombor yang tertera pada skrin pemanggil, Laila menghela nafas perlahan. Ia adalah panggilan dari Global Travel, sebuah agensi pelancongan gergasi Cina yang kebelakangan ini menguasai industri pelancongan Malaysia dengan kekuatan kewangan yang melampau. Pemanggil itu ialah presiden mereka, seorang lelaki bernama Chen Wei. Dia melihat Malaysia sebagai syurga membeli belah yang murah dan mudah, dan tidak menunjukkan sebarang rasa hormat terhadap budaya dan etika tempatan. Dia juga terkenal dalam industri kerana tingkah lakunya yang kurang ajar. Sebaik sahaja Laila menjawab, suara Chen Wei yang lantang dan menjengkelkan terus menerjah tanpa sebarang ucapan. Kandungannya sangat tidak masuk akal sehingga Laila ragu-ragu dengan pendengarannya. Chen Wei menuntut untuk menempah seluruh resort pada puncak musim luruh bulan hadapan dan menawarkan harga kurang daripada separuh harga biasa. Alasannya ialah mereka akan membawa rombongan ratusan golongan elit, jadi diskaun kumpulan adalah wajib. Sudah tentu, tempahan untuk bulan hadapan telah penuh sejak 6 bulan yang lalu. Pelanggan tetap tempatan yang meminati resort itu, serta pelancong Eropah dan Amerika yang menantikan percutian yang tenang, telah mengisi semua bilik. Apabila Laila dengan sopan menjelaskan keadaan dan menolak tempahan itu, suasana di hujung talian berubah. Chen Wei mula menjerit, seolah-olah harta miliknya telah dikhianati. Tempahan sedia ada. Suruh saja mereka batalkan, katanya dengan acuh tak acuh. Tuntutan Chen Wei adalah sangat mementingkan diri sendiri.
Anda tidak akan dapat untung banyak dengan beberapa pelanggan tempatan atau pelancong kecil-kecilan. Adalah betul dari segi perniagaan untuk mengutamakan pelanggan besar seperti kami dan membatalkan semua tempahan kecil-kecil itu untuk mengosongkan bilik. Dia dengan jelas melihat nilai peramah rakyat Malaysia hanyalah sebagai alat untuk mendapatkan wang. Bagi Laila, janji kepada pelanggan adalah segala-galanya. Tidak kira betapa kayanya seseorang atau betapa besarnya jumlah wang yang ditawarkan, dia tidak akan sesekali menghalau pelanggan yang telah menempah terlebih dahulu. Melakukannya akan mencemarkan reputasi Puncak Rimba yang diwarisi sejak turun-temurun. Laila menolak permintaan Chen Wei dengan tegas. Dia tidak meninggikan suara, tetapi pendiriannya yang tidak berganjak itu seolah-olah melukai ego Chen Wei. Terdengar bunyi benda dibanting di hujung talian, diikuti dengan suara Chen Wei yang rendah dan mengancam. Baiklah. Menolak permintaan saya bermakna anda bukan sahaja menentang global travel, tetapi juga rangkaian besar di belakang kami. Kemudian, dia meninggalkan kata-kata yang tidak masuk akal sebelum menamatkan panggilan. Anda akan menyesal. Saya akan pastikan semua pelancong lenyap dari tempat-tempat pelancongan Malaysia. Tidak lama kemudian, Laila dan kaki tangannya memahami maksud kata-kata itu. Keesokan harinya, media serentak melaporkan berita tentang pembatalan besar-besaran lawatan ke Malaysia dari China, melibatkan 540,000 tempahan. Angka itu mencecah 540,000. Alasan rasmi yang diberikan adalah masalah pemprosesan visa, tetapi bagi mereka yang tahu selok-belok industri, jelas ini adalah tindakan yang disengajakan. Kumpulan Chen Wei, yang mempunyai pengaruh besar, membatalkan semua lawatan ke Malaysia serentak dan malah melancarkan kempen propaganda negatif melalui media sosial dan rangkaian mereka, menggesa orang ramai untuk berhenti melancong ke Malaysia sekarang. Impaknya sangat besar. Skrin pengurusan tempahan Puncak Rimba mula bertukar merah, satu demi satu. Bukan sahaja tempahan melalui agensi Chen Wei. Malah pelancong kecil-kecilan yang merasa bimbang juga turut membatalkan tempahan. Peti masuk email dipenuhi dengan mesej bertajuk notis pembatalan. Mesin faks kehabisan kertas kerana tidak henti-henti beroperasi. Hanya dalam masa satu hari, kira-kira 40% tempahan untuk bulan hadapan menjadi kosong. Khairul, yang berada di lobi, bergegas masuk ke pejabat dengan wajah pucat. Dia menghulurkan tablet yang dipegangnya dengan tangan terketar-ketar kepada Laila. Pada skrin itu, Chen Wei sedang membuat siaran langsung di media sosial China. Dia duduk dengan megah di kerusi pejabat mewahnya, memegang gelas wain merah sambil tersenyum. Lihat, ini kuasa kami. Rakyat Malaysia takkan boleh hidup tanpa wang kami. Sekarang mereka pasti sedang menangis melutut. Ruang komen dipenuhi dengan ejekan dan makian terhadap Malaysia. Laila hanya merenung skrin dengan tenang. Bukan dia tidak marah atau sedih, tetapi di atas semua itu, timbul semacam keazaman dalam hatinya. Di hadapan notis pembatalan yang tidak henti-henti itu, dia teringat keadaan resort yang letih dan kehilangan ketenangan akibat gelombang pelancongan massa, serta cara perniagaan pelancongan yang hanya mengutamakan pembayaran yang mudah dan mengabaikan kualiti. Pembatalan 540,000 tempahan adalah tamparan hebat dari segi angka. Banyak hotel dan syarikat bas menjerit. Ia adalah keadaan kecemasan yang menggemparkan. Pembaca berita mengulang-ulang dengan wajah serius bahawa impaknya sukar dijangka. Namun, bagi Laila, jadual tempahan yang kosong itu bukan sekadar kerugian. Ia kelihatan seperti ruang kosong yang muncul setelah habuk yang terkumpul bertahun-tahun ditiup pergi oleh angin kencang. Selepas gelombang pembatalan seperti ribut berlalu, keheningan yang pelik menyelubungi pejabat. Kaki tangan semua menundukkan kepala. Hampir dihimpit rasa bimbang tentang masa depan. Dalam keadaan ini, hanya Laila yang mendongak, melihat ke langit Cameron Highlands yang luas di luar tingkap. Langit tinggi, awan nipis berterbangan, satu pemandangan yang tenang dan luas. Ini bukan pengakhiran, katanya perlahan tetapi penuh kekuatan. Sebaliknya, cabaran sebenar bermula sekarang. Chen Wei telah tersilap sama sekali. Dia cuba menundukkan Malaysia dengan kekuatan kuantiti. Tetapi dia tidak tahu nilai intrinsik tempat-tempat pelancongan Malaysia yang begitu kuat, dan dia juga tidak tahu betapa besarnya semangat seorang pemilik wanita bernama Laila dalam melindungi resortnya.
Tidak lama selepas ancaman 540,000 pembatalan Chen Wei dilaksanakan, suasana di pejabat puncak rimba seperti Majlis Pengebumian. Namun, yang memecahkan keheningan itu sekali lagi ialah email daripada Chen Wei. Bunyi notifikasi email bergema dalam kesunyian. Laila membuka skrin. Dan di situ tersusun kata-kata yang dijangka. Bagaimana? Sudah dapat pengajaran? Belum terlambat. Selagi anda menghantar video permintaan maaf sambil melutut, saya yang pemurah ini akan mempertimbangkan untuk membatalkan larangan itu. Tetapi yuran pembatalan ditanggung sendiri. Dalam email itu, jelas terasa sikapnya yang yakin bahawa pihak Malaysia akan panik dan merayu kepadanya sambil menangis. Laila selesai membaca email itu, menggerakkan tetikus tanpa ekspresi dan tanpa teragak-agak menekan butang padam. Khairul, yang melihat di sebelah, terkejut, tetapi tiada sedikit pun keraguan dalam mata Laila. Dia menoleh dan berkata kepada kaki tangan dengan suara tenang tetapi penuh keyakinan, tidak perlu membalas kepada Chen Wei. Semua bilik yang kosong itu dibuka untuk tempahan umum. Kita akan beritahu mereka yang menjauhi Cameron Highlands kerana pelancongan masa bahawa inilah masa yang sesuai. Ini adalah pengisytiharan keazaman untuk kembali kepada keadaan yang sepatutnya. Lebih daripada sekadar pertaruhan berani. Maklumat bilik kosong itu segera disiarkan di laman web rasmi dan media sosial. Berita tentang bilik kosong yang muncul secara ajaib pada musim puncak ini, di mana tempahan biasanya penuh setahun ke hadapan, tersebar dalam sekelip mata di internet. Sudah tentu, pada mulanya terdapat kebimbangan. Adakah resort yang mahal dan ditempah pada saat akhir ini dapat mengisi bilik? Tetapi kebimbangan itu tidak berasas. Hanya beberapa jam selepas maklumat itu disiarkan, telefon mula berdering. Ini adalah panggilan pertanyaan yang berbeza. Bukan seperti notis pembatalan yang tidak berperasaan sebelum ini. Dari hujung talian kedengaran bahasa Inggeris yang fasih dan bahasa Melayu yang sopan. Saya lihat berita tentang pembatalan. Jadi, adakah Cameron Highlands kini lebih tenang berbanding sebelum ini? Saya selalu ingin menginap, tetapi selalu penuh. Jadi saya berputus asa. Kami ingin menikmati musim luruh dengan tenang sebagai pasangan. Wajah kaki tangan yang menjawab telefon semakin cerah. Mereka berurusan bukan sahaja dengan tetamu yang mencari penginapan, tetapi dengan orang yang benar-benar mencari budaya Malaysia yang asli. Apabila musim pelancongan tiba, tiada lagi barisan bas besar di hadapan puncak rimba. Dan tiada pemandu pelancong yang menjerit menggunakan pembesar suara. Sebaliknya, kelihatan pelancong Eropah dan Amerika yang turun dari teksi atau kereta sewa. Serta keluarga Malaysia yang sudah lama tidak berkunjung ke Cameron Highlands. Sebaik sahaja mereka melangkah masuk ke lobi, mereka terpegun dengan ketenangan dan keindahan taman di luar tingkap. Tanpa perlu disuruh, mereka secara semula jadi merendahkan suara. Melihat pemandangan itu, kehangatan menyerbu hati Laila. Inilah rupa resort yang kami ingin lindungi. Perubahan mengejutkan itu bukan hanya pada ketenangan fikiran. Pada akhir bulan, Khairul, yang menguruskan perakaunan, datang dengan laporan bulanan. Wajahnya kelihatan terkejut. Jumlah perolehan keseluruhan telah melebihi bulan yang sama tahun lepas. Kadar penginapan bilik adalah lebih rendah berbanding ketika resort penuh dengan rombongan besar. Tetapi pelancong kecil-kecilan yang menginap pada harga penuh tanpa diskaun kumpulan dan menikmati hidangan fine dining masakan Melayu, teh ulong pergunungan premium, dan perkhidmatan lain, telah membelanjakan beberapa kali ganda lebih banyak daripada pelancong kumpulan. Puan, lihat ini. Khairul menunjuk kepada item kos penyelenggaraan. Tertera angka SON. Dahulu, hampir setiap bulan, akan berlaku kerosakan pada langsir berukir, lantai kayu kotor, atau kehilangan, kerosakan peralatan. Bulan ini, tiada satu pun. Masa kaki tangan juga berkurangan dengan ketara, kerana tidak lagi terpaksa bergegas melayani permintaan tidak masuk akal. Kaki tangan mempunyai kelonggaran untuk menawarkan layanan yang ikhlas dan teliti kepada setiap pelanggan. Akibatnya, kepuasan tetamu mencapai tahap tertinggi. Ulasan dalam talian dipenuhi dengan penarafan 5 bintang dan ucapan terima kasih. Pembatalan oleh Presiden Chen Wei akhirnya menjadi pembuangan sampah terbaik untuk puncak rimba, kata Khairul. Laila mengangguk setuju.
Fenomena ini tidak berlaku di puncak rimba sahaja. Tempat-tempat pelancongan di seluruh Cameron Highlands, malah di seluruh Malaysia, mengalami perubahan nilai yang sama. Kesesakan berkurangan, bas dan kereta api tidak lagi terlewat dan persekitaran hidup penduduk tempatan bertambah baik. Jalan-jalan kembali tenang. Mengetahui keselesaan ini, golongan elit dari seluruh dunia mula berpusu-pusu ke Malaysia. Nada media juga berubah seperti membalikkan buku. Tajuk-tajuk seperti pelancongan Malaysia berjaya menukar nilai, kemenangan balik dan bentuk baharu pelancongan masuk menghiasi akhbar. Sementara itu, di China, sesuatu yang bertentangan dengan jangkaan Chen Wei sedang berlaku. Pada mulanya, dia yakin bahawa pembatalan besar-besaran itu akan menjadikan tempat pelancongan Malaysia menjadi bandar hantu dan memaksa mereka menyerah. Dia meraihkan kejayaan itu di sebuah restoran mewah bersama rakan-rakannya, ketawa besar. Sekarang rakyat Malaysia mesti sedar betapa hebatnya kita, katanya. Namun, laporan buruk mula sampai ke telinganya. Tuan Presiden, sila lihat media sosial. Keadaannya tidak seperti yang disangka. Seorang pembantunya menghulurkan tablet dengan wajah pucat. Pada skrin aplikasi yang setara dengan TikTok, menjadi trending ialah tagar Malaysia sekarang. Hebat. Video yang dimuat naik oleh pelancong dari Hong Kong, Macau dan Eropah, Amerika Syarikat yang melawat Malaysia menunjukkan pemandangan jalan yang tidak sesak, denai pergunungan yang diselubungi ketenangan dan hidangan fine dining Melayu yang dinikmati dengan elegan di resort. Dalam video itu, pelancong berkata, "Tidak sesak seperti dulu. Boleh ambil gambar sepuasnya. Udara bersih. Pemilik kedai sangat peramah. Rugi besar kalau tak pergi sekarang." Postingan ini secara ironis sampai kepada pelanggan Chen Wei, golongan elit China. Mereka yang terpaksa membatalkan lawatan ke Malaysia, kononnya kerana masalah visa, mula merasa kesal dan marah melihat Malaysia yang mewah di skrin. Tidak lama selepas itu, telefon Chen Wei mula berdering. Ia adalah daripada pelanggan VIP yang tidak boleh dia ingkari, termasuk isteri-isteri ahli parti yang berpengaruh. "Chen Wei, apa maksud semua ini? Bukankah kamu kata Malaysia telah melarang kemasukan? Kawan saya pergi sendiri dan menginap di resort yang hebat, kan? Kenapa kami tidak boleh pergi?" Jeritan yang meletus dari telefon itu membuat dahi Chen Wei berpeluh sejuk. "Tidak, itu kerana pihak Malaysia mempunyai masalah kapasiti penerimaan," dia cuba berhujah. Tetapi imej Malaysia yang mesra dan memuaskan di media sosial menafikan pembohongannya. Strategi Chen Wei untuk menunggu pihak Malaysia menyerah telah gagal sama sekali. Malaysia tidak tunduk. Sebaliknya mencari rakan kongsi yang lebih baik dan bersinar lebih terang. Chen Wei yang terdesak menjerit kepada pembantunya, "Apa yang kamu semua buat? Segera hubungi hotel dan resort Malaysia. Dapatkan semula tempahan yang dibatalkan. Pelanggan semua akan lari." Namun, tiket bertuah yang telah dilepaskan tidak mudah untuk diambil semula, terutamanya dengan cara itu. Dengan tangan terketar-ketar, Chen Wei sendiri sekali lagi mendial nombor Laila. Dia mesti mendapatkan bilik, walaupun terpaksa mengetepikan egonya kerana syarikatnya sendiri dalam bahaya. Ketakutan itu menjalar di tulang belakangnya. Laila menjawab. Dari hujung talian kedengaran suara Chen Wei yang cemas dan cuba untuk mesra. "Ah, Cik Laila, ini saya, Chen Wei. Oh, lama tak jumpa. Bagaimana? Sunyi, kan?" Dia cuba untuk terdengar ceria, tetapi kegelisahan yang jelas tidak dapat disembunyikan. "Sebenarnya, saya ada berita baik istimewa untuk anda. Saya secara istimewa akan menarik balik larangan lawatan kami untuk resort anda. Mulai minggu hadapan, saya akan menempah 5 bas lagi untuk rombongan. Anda patut berterima kasih kepada saya." Chen Wei cuba yakin bahawa dia masih mengawal keadaan. Dia berfantasi bahawa jika dia menunjukkan kebaikan hati, pihak Malaysia akan gembira dan bersyukur. Tetapi reaksi Laila sama sekali berbeza daripada yang dia bayangkan. Dia diam sejenak, kemudian menjawab dengan suara tenang, seolah-olah berurusan dengan orang asing. "Maaf, Encik Chen Wei yang mana ya? Yang membatalkan 540,000 tempahan dan memutuskan hubungan dengan resort ini tempoh hari atau yang lain?" Sarkasme itu membuat Chen Wei terdiam seketika. "Apa yang kamu cakap? Itu strategi perniagaan.
Mari lupakan hal itu, okey? Jadi, bilik masih ada, kan? Segera tempah untuk saya. Tapi, memandangkan ini tempahan saat akhir, biarlah kami dapat diskaun 30% dari harga penuh. Dia masih cuba tawar-menawar. Ketamakan itu membuat Laila melampaui rasa marah. Malah terasa sedikit kasihan. Dia menarik nafas dalam dan menyampaikan penolakan yang jelas. Saya minta maaf, Encik Chen Wei. Kami tidak boleh menerima tempahan anda. Hah? Kenapa? Bukankah kamu kata ada bilik kosong? Ya, dahulunya ada. Tetapi kini semuanya penuh. Bilik yang kosong akibat pembatalan anda telah ditempah oleh pelancong kecil-kecilan yang membayar harga penuh dan mencintai budaya serta ketenangan Malaysia. Kami penuh hingga 6 bulan akan datang. Suara Chen Wei berubah nada. 6 bulan? Kamu berbohong. Bagaimana mungkin kamu penuh begitu lama hanya dengan pelancong kecil-kecilan? Tanpa kumpulan seperti kami. Perniagaan kamu sepatutnya tidak mampu bertahan. Tetapi kami bertahan. Malah, kami lebih sihat daripada sebelumnya. Suara Laila kuat, penuh keyakinan. Kami belajar bahawa dalam mengejar kuantiti, kami kehilangan perkara yang berharga. Terima kasih kepada orang seperti anda yang memaksa pembatalan, kami menyedari siapa pelanggan yang patut kami hargai. Iaitu mereka yang berjalan tenang di hutan, menikmati upacara minum teh pergunungan, dan mengucapkan terima kasih kepada kaki tangan. Kami tidak akan melepaskan kegembiraan yang memenuhi resort dengan pelanggan sedemikian lagi. Di hujung talian, Chen Wei kedengaran seperti tercekik. Tunggu. Tolonglah. Harga penuh pun boleh. Saya bayar 2 kali ganda. Sediakan bilik untuk pelanggan saya segera. Kalau tidak syarikat saya. Disitulah kali pertama Chen Wei menunjukkan perasaan sebenar. Dia bimbang bukan tentang pelancongan Malaysia, tetapi tentang kehilangan pelanggan yang bakal dihadapi oleh syarikatnya dan pampasan yang perlu dibayar akibat melanggar kontrak. Walaupun anda membayar 2 kali ganda harga, kami tidak boleh menerimanya. Resort ini bukan tempat yang akan menghalau pelanggan sedia ada demi wang. Sila cari negara lain. Walaupun, melihat ulasan anda di internet, nampaknya tiada negara yang mahu berurusan dengan syarikat anda. Apa awak cakap? Kamu akan menyesal. Tempat seperti Malaysia ini hanya. Tepat pada saat Chen Wei mahu menjerit sesuatu, Laila perlahan-lahan meletakkan gagang telefon dengan bunyi klik yang tegas. Bunyi yang jelas itu seolah-olah mengisytiharkan perpisahan mutlak dengan Chen Wei dan masa lalu yang tidak masuk akal dalam pelancongan masa. Selepas itu, agensi pelancongan gergasi China, Global Travel, menghadapi pengakhiran yang menyedihkan. Kemarahan golongan elit yang menantikan lawatan ke Malaysia sangat besar. Ia tidak berakhir hanya dengan kecaman di media sosial. Mereka memfailkan tuntutan mahkamah secara berterusan atas alasan gagal menyediakan lawatan yang dijanjikan dalam kontrak dan pembatalan tanpa alasan yang sah, menuntut bayaran balik dan pampasan yang besar. Syarikat yang kehilangan kepercayaan tidak mendapat pinjaman daripada bank. Chen Wei, walaupun setelah menjual semua aset mewahnya, tidak dapat membayar hutangnya. Syarikat itu akhirnya muflis. Lelaki yang pernah mendabik dada bahawa dia yang menghidupkan pelancongan Malaysia hilang selama-lamanya dari industri pelancongan, menanggung beban hutang yang besar. Dikatakan bahawa perkara terakhir yang dilihatnya ialah gambar di skrin telefon bimbitnya, gambar golongan elit pesaingnya tersenyum elegan di resort pergunungan Malaysia yang dibatalkan olehnya sendiri. Musim berganti. Ketika musim sejuk tiba, Taman Puncak Rimba diselubungi ketenangan dan keindahan. Di waktu senja, pendiangan di lobi dihidupkan. Pasangan tua dari Eropah dan sepasang kekasih tempatan menghabiskan masa mereka dengan tenang. Tiada lagi hiruk-pikuk masa lalu, tiada lagi suasana tegang, hanya masa yang selesa mengalir dengan perlahan. Khairul, yang telah selesai bekerja, datang kepada Laila. Di tangannya ada surat yang ditinggalkan oleh tetamu yang mendaftar keluar hari itu. Puan, lihat. Tetamu dari Switzerland ini kata ini pengalaman terbaik dalam hidup mereka. Mereka juga berterima kasih kerana kami melindungi ketenangan ini. Laila mengambil surat itu, membacanya dengan teliti, dan kemudian memandang keluar tingkap ke arah pemandangan Cameron Highlands yang luas. Kita tidak silap, Khairul. Ya, Puan.
Sejujurnya, saya fikir semuanya sudah berakhir ketika itu. Tetapi, saya paling suka suasana resort sekarang. Saya bangga bekerja di sini. Kuantiti mungkin satu kekuatan. Tetapi hati adalah kekuatan yang lebih besar. Melalui insiden ini, mungkin seluruh tempat pelancongan di Malaysia menyedari perkara itu. Insiden pembatalan 540,000 tempahan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, yang bermula sebagai serangan terhadap pelancongan Malaysia, akhirnya menjadi detoksifikasi yang sangat diperlukan oleh Malaysia yang menderita akibat pelancongan massa. Ia menjadi peluang untuk menilai semula laluan pengembangan yang terpaksa dan untuk mengenali semula nilai asalnya, keindahan budi bahasa dan etika. Kini, pelancongan Malaysia memasuki fasa baharu. Ia berubah daripada tempat yang murah dan mudah kepada tempat yang unik dan berbaloi untuk dikunjungi walaupun mahal. Dengan pendirian tegas untuk tidak tunduk kepada permintaan yang tidak masuk akal seperti Chen Wei dan hanya menerima tetamu yang saling menghormati. Hasilnya adalah peningkatan nilai jenama yang terus menarik orang dari seluruh dunia. Laila menyimpan surat itu dengan penuh berhati-hati di dadanya. Dia dan Khairul tunduk dalam-dalam, bersedia menyambut tetamu yang akan tiba. Selamat datang. Selamat datang ke Puncak Rimba. Suara itu lebih jelas dari biasa, seolah-olah bergema ke tempat yang jauh. Langit Malaysia selepas ribut begitu tinggi, indah dan cerah.